Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami main IPD Kulim buat laporan polis ke atas seorang wanita berbangsa Cina yang sangat biadab dan kurang ajar bila dia mengeluarkan perkataan katakan Nabi Muhammad punya kurang ajar agama punya orang. Amboi, terperanjat saya tengok video ni. Sebelum ni saya dah tengok nyonya ni pergi ludah kereta polis, maki polis. Akhirnya pihak polis telah mengambil tindakan. Tapi yang terbaru, brother ni kata dia orang nak buat report berkenaan dengan nyonya ni menghina Nabi Muhammad kita. Ini dah terlampau biadab. Jadi saya nak beritahu lah, kalau dia boleh ditangkap kerana menghina kereta polis PDRM dan anggota PDRM, apatah lagi kalau dia menghina Nabi Muhammad SAW ni, iaitu penghulu pada seluruh umat yang ada di dunia ini. Saya minta seluruh jabatan, baik jabatan agama, PDRM juga, yang mana kita percaya yang Nabi kita itu adalah pesuruh Allah, ambil tindakan. Kalau tidak, kita mendapat bala di akhirat besok. Assalamualaikum.